Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita utama, Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Ibu Bapa dan Guru atau PIBG SK Dr. Muhammad Hussein kali ke-52 bagi sesi 2025 telah berlangsung dengan jayanya pada hari Jumaat 20 Jun bertempat di Dewan Universiti Tun Ali. Program tahunan ini bertujuan memperkukuh kerjasama antara pihak sekolah dan ibu bapa dalam usaha melonjakkan keseimbangan murid dari pelbagai aspek. Kehadiran ibu bapa yang memberangsangkan menunjukkan semangat kebersamaan yang tinggi dalam komuniti sekolah. Mesyuarat dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku dan lagu sekolah, diikuti bacaan doa serta ucapan alu-aluan daripada Yang di-Pertua PIBG sesi terdahulu. Guru Besar SK Dr. Muhammad Hussein, Puan Hajah Hamimi binti Abdul Hamid dalam ucapannya menyatakan penghargaan atas komitmen ibu bapa serta menyeru agar terus menyokong program-program sekolah demi membentuk insan yang berilmu, berakhlak dan seimbang. Kehadiran dan kerjasama. Dan saya rasa ini adalah peluang yang baik. Semoga segala keputusan yang bakal dicapai akan membawa manfaat besar kepada warga sekolah. Tidak lupa juga kepada barisan AJK PIBG yang telah meluangkan masa, tenaga dan idea demi kesejahteraan sekolah. Akhir sekali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan suka-citanya merasmikan Mesyuarat Agung PIBG Sekolah Kebangsaan Datuk Dr. Muhammad Hussein tahun 2025. Seterusnya, laporan tahunan aktiviti dan kewangan dibentangkan. Disusuli sesi perbincangan terbuka dan pemilihan barisan ahli jawatankuasa PIBG yang baharu. Bersama saya yang berusaha, Encik Mulyadi bin Muhammad Sairi, Yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Datuk Dr. Muhammad Hussein. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Salam, baik, Alhamdulillah. Baik, Tuan, soalannya, boleh Tuan kongsikan pandangan berkaitan program Mesyuarat Agung Tahunan PIBG pada kali ini? Silakan. Ya, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada ibu bapa Sekolah Datuk Dr. Muhammad Hussein untuk menunjukkan hari ini kita tahun kedua yang kita buat waktu malam. Ramai ibu bapa yang datang untuk menunjukkan bahawa ibu bapa begitu cakna dengan anak-anak mereka. Mereka nak ambil tahu kan. Di samping tu saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka. Sidang kampung, ibu bapa, saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada yang sponsor kita punya hadiah cabutan bertuah yang begitu banyak hari ini. Baik, terima kasih Tuan. Semoga barisan AJK PIBG yang baharu dapat meneruskan kecemerlangan kerjasama ibu bapa dan guru yang telah sedia terjalin. Dengan semangat kolaborasi yang erat, SK Dr. Muhammad Hussein pasti mampu melahirkan generasi yang cemerlang dan berdaya saing. Saya Cahaya Isra melaporkan dari studio DHTV.